Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. So hari ini kita masuk bab seterusnya, iaitu berkaitan dengan Transmission Equipment System Design. So maksudnya kita akan belajar bagaimana maklumat dihantar daripada satu tempat ke tempat yang lain dalam sistem telekomunikasi. So kalau sebelum ni kita dah belajar asas transmission, kali ini kita akan tengok lebih detail tentang reka bentuk sistem penghantaran, komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhi penghantaran. Okey, transmission. Transmission ni adalah proses menghantar atau memindahkan maklumat dari satu titik ke titik yang lain dalam satu sistem ataupun rangkaian. So contoh mudah, bila kita telefon kawan, suara kita akan bergerak daripada telefon kita melalui kabel ataupun gelombang. So dan sampai ke telefon kawan, walaupun jaraknya jauh, sistem penghantaran memastikan mesej sampai dengan cepat dan jelas. Pertimbangan memilih jenis penghantaran. Sebelum kita pilih cara penghantaran, ada beberapa perkara penting kita kena fikir. Yang pertama ialah harga media penghantaran, mahal ataupun murah. Yang kedua ialah prestasi yang kita nak capai. Yang ketiga adalah ketahanan terhadap gangguan. Yang keempat adalah bandwidth dan jarak yang nak capai. Yang kelima adalah kelajuan penghantaran. So contoh kalau nak hantar internet laju ke luar negara, so kita perlukan kabel fiber optik yang bawah laut sebab lebih stable dan laju berbanding dengan kabel tembaga. So, konsep dasar sistem penghantaran. So dalam penghantaran ada dua perkara utama. Yang pertama adalah kualiti isyarat. Kalau isyarat lemah ataupun rosak, maklumat jadi salah. Yang kedua adalah jenis media penghantaran. Media ni boleh jadi kabel tembaga, fiber optik ataupun tanpa wayar, iaitu wireless. So contoh kalau guna WhatsApp call, kalau signal lemah, suara kita akan terputus-putus. Okey, terminologi penghantaran. So dalam transmission ada beberapa istilah penting. Direct link, iaitu sambungan terus tanpa orang tengah. Point to point, dua titik berhubung. Point to multipoint, satu titik berhubung dengan banyak titik. So dari segi komunikasi pula ada tiga jenis. Yang pertama ialah simplex, komunikasi sehala, contohnya radio. Yang kedua adalah half duplex, dua hala tapi bergilir, contohnya walkie talkie. Full duplex, dua hala serentak, contohnya telefon bimbit. So dalam peringkat penghantaran, proses penghantaran ada beberapa peringkat. Yang pertama adalah perubahan bentuk maklumat daripada suara ke isyarat elektrik. Yang kedua adalah multiplexing, gabungkan banyak isyarat dalam satu saluran. Yang ketiga adalah hantar melalui media, iaitu contohnya ialah kabel. Yang keempat adalah demultiplexing, pisahkan balik isyarat bila sampai destinasi. So ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi penghantaran seperti tahap kuasa isyarat, kehilangan, attenuation, kelewatan, delay, bunyi bising, noise dan nisbah signal kepada noise, SNR. So, signal to noise ratio. Semua ni akan tentukan sama ada maklumat sampai dengan jelas ataupun tidak. Signal power level, isyarat yang dihantar mesti ada kuasa. Kalau kuasa terlalu lemah, isyarat hilang di tengah jalan. Kalau terlalu kuat, boleh ganggu sistem lain. Jadi dalam komunikasi, kita selalu ukur signal power level untuk pastikan ia sesuai. Dalam slide sebelum ni, kita nampak formula kiraan kuasa isyarat. Ada dua jenis, iaitu relative power level dalam dB, bandingkan kuasa masuk dan kuasa keluar. Absolute power level, dBm ataupun dBW, nilai sebenar kuasa dalam miliwatt ataupun watt. So contoh kalau kita kuatkan suara masa bercakap, itu macam naikkan signal power supaya orang lain boleh dengar dengan jelas. So jenis media penghantaran ada dua kategori. Yang pertama adalah guided, iaitu ada kabel, contohnya coaxial cable, fiber optik dan juga twisted pair. Unguided transmission ni pula adalah tanpa kabel, contohnya wireless, radio, satellite, microwave. Maksudnya ada penghantaran guna wire, ada juga yang tak guna wire. So kena ingat guided ni maksudnya ada laluan fizikal, wire ataupun kabel. Unguided pula guna udara sebagai medium.
So jenis media penghantaran ada dua. Yang pertama adalah jaringan di atas tanah iaitu overhead. Yang kedua adalah jaringan di bawah tanah iaitu manhole. So untuk jaringan di atas tanah iaitu overhead, jaringan atas tanah bermaksud kabel dipasang di tiang ataupun tergantung tanpa pelindung. So kabel jenis ni tak sesuai untuk data sebab mudah terganggu, contohnya bila hujan, kilat ataupun angin kuat. So jadi biasanya ia digunakan untuk sistem komunikasi frekuensi rendah sahaja. So jaringan di bawah tanah iaitu manhole. Selain pasang kabel atas tanah, ada juga kabel yang dipasang di bawah tanah melalui saluran pipe ataupun manhole. So cara ini lebih selamat sebab kabel terlindung tapi kosnya lebih mahal. Biasanya kabel bawah tanah digunakan untuk sistem komunikasi utama seperti telefon dan juga internet. So posisi pemasangan bermaksud kita kena tentukan sama ada kabel dipasang atas tanah, bawah tanah ataupun bawah laut. So setiap posisi ada kelebihan dan kekurangan. So contohnya bawah tanah lebih selamat tapi susah nak baik pulih kalau rosak. Ini adalah contoh pemasangan kabel di dasar laut. So peta ni pula menunjukkan gambaran pemasangan fiber sama ada secara di atas tiang ataupun bawah tanah ataupun merentasi jambatan ataupun merentasi lautan lah. So untuk existing kabel roads ataupun parts, so sebelum kita buat pemasangan baru, so jurutera ni kena semak lah laluan kabel yang sudah ada. Tujuannya supaya kabel baru tak mengganggu kabel lama dan kita boleh rancang laluan yang lebih efisien. So ini adalah sistem yang sambungkan kabel utama daripada ibu sawat iaitu exchange ke rumah pelanggan. Maksudnya daripada pusat komunikasi telekom iaitu exchange, kabel akan dibawa dan diagihkan ke kawasan perumahan. So kabel utama keluar daripada ibu sawat ataupun exchange ada dua jenis kabel utama. Yang pertama adalah PCUT iaitu Paper Core Unit Twin. Yang kedua adalah PEUT iaitu Polyethylene Unit Twin. So kabel ni bersaiz besar, contohnya 2400 pair dan disambungkan ke kabel yang lebih kecil bila sampai ke kawasan pelanggan. So kabel utama dimasukkan tekanan gas sistem CGPA, Computerized Gas Pressure Alarm System. So gas kering digunakan supaya kabel tak mudah rosak akibat kelembapan. Selain itu, kabel dipasang dalam ducts untuk perlindungan. So ada dua jenis duct. Yang pertama adalah PVC pipe yang biasa digunakan. So GI pipe digunakan bila kabel melintas jambatan ataupun longkang. So slide ni kita tunjukkan lokasi di mana kabel ditempatkan. So yang pertama adalah kabel chamber di mana tempat kabel di bawah tanah. So MDF room, bilik utama sambungan kabel dalam bangunan. So cabinet distribution point adalah tempat sambungan kabel ke arah pelanggan. Dan ada juga contoh berkaitan dengan MDF room, cable chamber, MDF distribution point. So dan juga kabinet lah. So manhole digunakan untuk sambungan kabel. So jarak maksimum antara manhole ialah 220 meter. So kabel besar akan disambungkan dengan kabel kecil. Contohnya 2400 pair disambungkan kepada 2 kali 1200 pair. So gauge kabel pula adalah ada pelbagai saiz 0.4 mm, 0.5 mm, 0.63 mm, 0.9 mm dan juga 1.27 mm. So di kabinet, kabel besar iaitu E-side disambungkan ke kabel lebih kecil iaitu D-side guna jumper wire. So warna putih atau biru ni untuk sambungan biasa. So kalau warna merah ataupun jingga untuk sambungan penting, contohnya list circuit ataupun data circuit. So kabinet juga tempat untuk uji kerosakan bila ada gangguan talian. So daripada kabinet, kabel piut disambungkan ke hujung D-side kabel untuk diagihkan ke distribution point itu DP. So kabel piut ni ada pelbagai saiz 10, 20, 30, 50, 100 dan 200 pair. So ia boleh dipasang di bawah tanah ataupun atas tiang. So kabel yang dipasang atas tiang mesti disokong oleh stairs ataupun struts supaya tiang tak tertumbang akibat tarikan kabel dan juga
kabel dan juga angin. So jenis tiang besi, konkrit ataupun kayu. So jenis stage terminal, angle, longitude ataupun transverse. So kawasan tak sesuai untuk stay digunakan strut sebagai pengganti. So pada tiang dipasang distribution point ataupun DP. Biasanya ada 10 pair tapi hanya 9 pair digunakan untuk pelanggan. Satu pair lagi untuk tujuan ujian ataupun tujuan ujian ke exchange. So daripada DP digunakan drop wire nombor 4 ke rumah pelanggan, iaitu sambung ke lightning arrestor, iaitu terus sambung ke kabel Mark 3, terus sambung ke soket telefon iaitu RJ11. So dari situ barulah pelanggan boleh guna telefon ataupun internet. So sebelum pasang kabel, jurutera perlu buat kajian ataupun site survey. So mereka akan periksa keadaan muka bumi, laluan kabel sesuai ataupun tidak, kekangan politik iaitu contohnya sepadan antarabangsa. Semua ni penting untuk elak masalah masa pemasangan. So selain tu kita kena kira kekangan fizikal, contohnya cerun ataupun dasar laut, kekangan budaya, memancing, lombong, pantai, taman laut, dan juga risiko yang mungkin mengganggu kabel. So jadi survey ini sangat penting sebelum projek dimulakan. So landing site bermaksud lokasi kabel mendarat, contohnya kabel bawah laut sampai ke pantai. Pemilihan tempat mesti ambil kira sistem yang direka, perlindungan dan pengebumian, aktiviti budaya setempat, kabel lain yang sedia ada ataupun faktor alam sekitar seperti ombak dan juga hakisan pantai. So floor plan layout, susun atur plan lantai penting untuk tahu kedudukan, peralatan dan laluan kabel dalam bangunan. So dari sini kita boleh rancang dengan lebih teratur. So plan lantai mesti ada. Yang pertama ialah saiz bilik, yang kedua adalah dimensi dan juga simbol, yang ketiga adalah laluan kabel, yang keempat adalah panjang kabel. Dengan cara ini kerja pemasangan lebih mudah dan kemas. So dalam sistem penghantaran ada pelbagai peralatan digunakan, antaranya ialah kabel bawah laut, repeater, equalizer, branching unit dan terminal equipment. Semua ni kita akan bincang selepas ini. So sistem komunikasi kabel laut ataupun SKKL ialah kabel yang ditanam ataupun diletakkan di dasar laut untuk sambungkan komunikasi antara pulau ataupun negara. So ada dua kategori peralatan. Yang pertama adalah dry plan di darat ataupun di terminal. Yang kedua adalah wet plan, so di bawah laut, kabel, repeater, equalizer dan juga branching unit. So ini adalah contoh pemasangan sistem telekomunikasi di dasar laut. Jenis kabel yang digunakan ialah fiber optik sebab laju, stabil dan boleh hantar data dalam jumlah yang sangat besar. So repeater digunakan untuk menguatkan semula isyarat supaya tak hilang. So repeater optik ni biasanya gunakan teknologi EDFA, iaitu erbium doped fiber amplifier. So ia diletakkan di setiap beberapa kilometer di bawah laut. So equalizer pula digunakan dalam sistem multi wavelength ataupun WDM. So fungsinya untuk ratakan kekuatan semua wavelength. Ia biasanya dipasang setiap 10 repeater. So cable station ialah tempat kabel bawah laut disambungkan ke darat. So contoh lokasi di Malaysia adalah Pangkalan Balak iaitu di Melaka, Kuala Muda iaitu di Kedah, Cerating di Pahang, Mersing dan Sungai Renggit di Johor, Kuching di Sarawak dan juga Labuan di Sabah. Yang ni juga gambar yang menunjukkan contoh kabel dasar laut dan juga komponen-komponen yang terlibat lah. So komponen bawah laut termasuklah kabel boleh sampai ke dalaman 8,000 meter iaitu ada 8 fiber pairs. So repeater juga boleh sampai 8,000 meter dan juga branching unit untuk pecahkan laluan fiber ataupun OADM, optical add drop multiplexer. Komponen di darat termasuk power feeding unit, bekalkan kuasa untuk kabel bawah laut, submarine line terminals, sambungan berkapasiti tinggi dan juga SDH ataupun OTN, interconnection equipment, sambungan jaringan digital.
Ini menunjukkan gambaran keseluruhan sistem kabel bawah laut daripada kabel, repeater, branching unit dan hingga ke stesen darat. Terima kasih kerana follow sampai habis. So, jadi kesimpulannya, kita belajar bahawa sistem pengantaran maklumat memerlukan perancangan yang rapi, iaitu pemilihan media yang sesuai serta menggunakan peralatan moden seperti kabel fiber optik dan juga repeater. Semua ini penting untuk pastikan maklumat sampai dengan cepat dan jelas walaupun jaraknya jauh. Sebab ini akan memberikan kita pemahaman tentang bagaimana sistem pengantaran dibina daripada peringkat asas, iaitu signal, media dan gangguan, sampai ke sistem besar seperti kabel bawah laut. So, harap kamu semua nampak bahawa komunikasi moden bukan sekadar telefon bimbit, tapi adalah satu sistem yang sangat besar di belakangnya.